Sini satu amalan tu semua ni. Kalau anda baca amalan ni, setiap lepas sembahyang diiringi dengan selawat tu semua, maka anda akan dicium oleh Rasulullah SAW. Apatah lagi ulama katakan Rasulullah SAW akan hadir waktu tak mati. Masa dunia tu, masa kita hidup pun Rasulullah akan cium dahi kita. Masa kita nak meninggal tu semua, waktu kita nazak Rasulullah SAW datang. Bila Rasulullah datang tu datang sewaktu kita nazak, maka hilang segala kesakitan, kan, kesakitan sakaratul maut dan semua. Syibli ni sentiasa baca setiap lepas sembahyang, dia baca selepas dia baca ayat tu dia terus membaca selawat 3 kali. Apa-apa selawat dia baca. Dalam cerita ni Rasulullah SAW beritahu dia ada membaca ayat ni ayat 128 dan lengkapnya ada campur dengan ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tu 128. 129, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi tuan semua, bila Syibli baca ni setiap lepas sembahyang dan selepas dia baca selawat 3 kali, menyebabkan dia dicium oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun mengatakan apa semua. Mulai pada situ tuan semua, bila dia tengok Syibli, dia akan cium di dahi Syibli sebagaimana Rasulullah SAW mencium dahi Syibli.